Vario 160 ni masih ada jual lagi tau dekat Malaysia ni. Saya nak bagi korang 3 sebab kenapa Vario ni masih lagi relevan dan terjual di Malaysia ni. Jom kita tengok. Yang pertama, dari segi design. Kalau korang tengok design Vario 160 ni masih lagi nampak sporty dan moden. Body dia taklah terlalu besar sangat, membuatkan Vario ni memang senang nak dikawal dalam bandar. Tambahan lagi pula, dia datang dengan 3 color yang sangat premium. Yang kedua, dari segi enjin pula, Honda Vario 160 ni menggunakan 160cc, mampu menghasilkan 15.3 horsepower, membuatkan tunggangan korang lagi laju dan senang untuk korang bawa di kawasan bandar lah. Yang ketiga, dari segi features pula, motor ni ada ABS, menggunakan smart key, USB charger, meter digital, memiliki ruang simpanan 18 liter dan tangki minyak 5.5 liter. So, korang boleh jimat tau korang punya duit kat sini. Premium tau color dia. Korang tengok ni. Kalau korang berminat, jangan lupa tekan link dekat bio. Motor tengah ready stock, boleh apply dengan kosong deposit. Cepat-cepat!